Memang kadang-kadang susah. Ramai orang yang tak ada simptom tetapi bila buat stress test menyatakan ada seolah-olah sumbat. Mamak ni 42 tahun daripada KL datang jumpa aku minta second opinion sebab apabila dia buat stress test nampak macam dia ada sumbat dalam saluran darah jantung. Pakar jantung dia suruh buat angiogram, dia tak nak, minta pendapat kedua. Cerita dia gini, mamak ni sihat, memang tak ada masalah kesihatan, tak ada insulin resistance, tak ada metabolic syndrome, tak isap rokok dan tak ada simptom sakit jantung. Tempat kerja dia bagi peluang untuk buat stress test sebagai medical examination. Bila buat stress test positif, nampak seolah-olah dia ni ada sumbat saluran darah jantung. Pakar jantung ni dekat KL minta dia buat angiogram serta-merta. Dia tak nak, dia takut sebab dia rasa kenapa dia perlu buat angiogram walaupun dia tak ada simptom dan badan dia sihat. Jumpa aku minta pendapat kedua. Apabila kita tengok blood test dia, tengok simptom dia memang tak boleh yakin ada sumbat dalam saluran darah jantung. Badan dia memang fit, tak ada simptom langsung. Blood test pun semua normal. Tetapi bila tengok stress test punya ECG, macam ada sumbat dalam saluran darah jantung. Saya kata kat dia, kita ambil jalan tengah-tengah. Nampak macam ada sumbat saluran darah dekat jantung. Tetapi tak perlu lagi buat angiogram, kita buat CT scan dulu. CT scan ni tak invasif, tak ada resiko sangat. Kita buat CT scan, nampak report tu kata ada minor narrowing dekat 30-40% narrowing. Tetapi apabila kami tengok sendiri gambar CT scan tu, saya analyse sendiri CT scan tu, nampak macam sumbat tu panjang dan mungkin lebih daripada 60%. Saya kata tak urgent buat angiogram. Makan ubat dulu, fikir. Bincang dengan ahli keluarga, bincang dengan kawan-kawan. Kalau nak boleh minta pendapat ketiga pun tak apa. Tetapi saya kata walaupun kau tak ada simptom, stress test kau positif, mengatakan seolah-olah kau ada sumbat. CT scan pun kurang cantik. Jadi ambil ubat, saya bagi masa nak fikir. Lepas tu akhirnya dia datang juga lepas sebulan setengah untuk buat angiogram. Saya tunjuk gambar angiogram. Ini gambar angiogram sebelum, yang atas adalah sebelum, yang bawah ni adalah selepas. Kalau tengok yang ni adalah saluran darah yang pergi depan jantung, saluran darah paling penting. Yang ini yang CT scan kata ada 40% narrowing. Nampak tak dekat sini besar, dekat sini kecil, sini besar balik. Saya pun kurang yakin sama ada perlu tak perlu buat rawatan angioplasty dengan stent. Jadi saya letak wire, measure. Kita tengok pressure sebelum dengan selepas narrowing ni. Nampak pengiraan pressure tu menyatakan bahawa memang sumbat ni serius dan perlu rawatan. Yang ni gambar sebelum rawatan angioplasty, yang ni selepas rawatan stent. Nampak dah besar, yang ni selepas dan yang atas ni sebelum. Memang kadang-kadang susah. Ramai orang yang tak ada simptom tetapi bila buat stress test menyatakan ada seolah-olah sumbat. Jadi tak semestinya semua orang yang positif stress test kena terus buat angiogram. Ada kena buat CT scan dulu, ada yang kena makan ubat dulu. Kami takkan paksa buat angiogram serta-merta. Melainkan memang kena serangan jantung, simptom tu tak stable ataupun memang yakin kena buat angiogram serta-merta. Selain daripada itu, boleh makan ubat, boleh fikir dulu, bagi peluang untuk consider other option. Kalau kau suka konten macam ni, share, follow dan like. Share dekat others.